Berita boom hari ini. Pengacara dan penulis terkenal Fetri Yahya menasihatkan mangsa gangguan ilmu hitam agar tidak berkongsi perkembangan diri di media sosial selepas pulih. Fetri berkata, perkongsian berkaitan perkembangan kesihatan diri boleh mengundang mangsa diserang kembali oleh penyihir. Nasihat itu disampaikan dalam siar raya audio Sembang Seram Safwan Nazri bertajuk Teroka Misteri Alam antara dunia, mistik dan tradisi. Dalam rancangan itu, Fetri membongkar tradisi khurafat masyarakat dahulu yang masih diamalkan segelintir pihak. Beliau turut mendedahkan kisah loket janin yang didakwa digunakan oleh individu terkenal untuk meraih populariti. Pendedahan tersebut menarik perhatian ramai kerana memberi kesedaran tentang bahaya ilmu hitam termasuk amalan sihir dan santau.